wabarakatuh murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, baiklah. Semua sihat ke hari ni? Sihat. Dah makan? Belum. Belum makan. Okey, tak apa. Nanti lepas kelas awak makan. Okey, baiklah. Seperti yang dijanjikan pada minggu lepas, hari ini kita akan melaksanakan satu pembelajaran secara online. Online, tahu online? Yang macam awak suka main dekat rumah tu, yang main telefon. Tahu kan? Okey, jadi pelaksanaan pembelajaran online kita pada hari ini adalah menggunakan aplikasi Sport Virtual. Jadi, awak buka link yang cikgu bagi dekat grup Telegram kita yang cikgu dah send semalam. Okey, nampak tak kat depan ni? Nampak. Okey. Semua dah masuk ke? Okey, cikgu dah nampak 1, 2, 3. Okey, dah ada ahli kumpulan kat situ. Okey, baiklah. Untuk yang pertama, awak dah melaksanakan apa yang cikgu nak. Awak dah duduk dekat tempat masing-masing. Sekarang kita nak tak kita mulakan pembelajaran kita dengan satu video menarik? Nak? Okey. Tunggu jap cikgu masuk. Semua fokus ya tengok video ni. Cikgu, tengok kat sini ke tengok kat laptop? Tengok kat sini yang lagi besar. Baiklah. Okey, kembali kepada kelas kita semula. Okey, sekarang ni mesti awak ada banyak benda dalam perkara untuk bagi tahu cikgu berdasarkan video tu, betul tak? Okey, jadi sekarang ni sebelum cikgu tanya awak soalan, awak laksanakan dulu aktiviti yang cikgu berikan dekat. Okey, semua cikgu nak dekat dalam sport virtual ni, awak duduk dekat kursi meja masing-masing dan main telefon dekat situ. Zairul pergi kat meja yang ada telefon. Kita. Ni. Itu bukan. Sini. Ni tengok yang lain main telefon. Okey. Okey, semua buka telefon tu. Dekat situ ada soalan yang cikgu berikan untuk kamu semua. Cikgu saya nak Dah buka ke? Dah boleh jawab ke cikgu? Okey, dah boleh jawab. Okey, jap sebelum dia jawab tu, cikgu nak seorang wakil dari kamu semua bagi tahu soalan apa yang dah ada dekat situ. Saya je. Okey. Siapa? Ya? Apa buku telefon? Tak dapat buka telefon? Telefon dia rosak, cikgu tekan kata telefon kedai. tu. Dia naik main Ambil telefon lain. Betul juga. Okey, boleh kena bilang? Ya, boleh. Okey, okey. Sekejap cikgu buka juga. Okey. Okey, cuba baca seorang. Okey, Zairul lah memandangkan Zairul nampak segar hari ni. Soalan dia, apakah masalah yang berlaku dalam video tadi? Okey. Video yang awak tengok tadi tu, cikgu nak awak bagi tahu apa yang berdasarkan video tu dekat dalam aplikasi Mentimeter. one word, satu kata ada ke? Tak, abang ayat pun boleh. Nanti kita bincang sama-sama. Okey, kat sini dah ada 3 jawapan. Okey. Jawapan menghormati jiran ni siapa yang bagi? Saya, okey. Yang burung membuat bising? Saya. Jiran membuat bising? Okey, Zairul. Semua jawapan yang awak berikan tu semua betul. Tapi ada beberapa soalan yang cikgu akan berikan
secara bersemuka. Awak semua ada tak yang bersedia nak jawab soalan cikgu? Bersedia. Okey, bersedia. Okey, kalau cikgu Nabila lah, cikgu nak tanya satu soalan, boleh? Soalan ni? Boleh cikgu. Soalan ni berdasarkan video tadi. Apakah yang dilakukan oleh burung itu sehingga jirannya berasa terganggu? Saya cikgu jawab. Oh, ini tak, Nabila dulu. Anis. Anis. Oh, Anis dulu, baru Nabila. Okey. Okey, burung belatuk tu dia nak kat rumah. Jadi dia guna dia punya paruh tu untuk pukul paku tu, dia buat bising lah. Burung hantu pun marah. Oh, okey, betul. Kalau Nabila pula, jika kamu adalah jiran kepada burung biru itu, apakah perasaan kamu? Mengapa? Saya merasa kecewa kerana dia tidak menghormati saya. Tidak menghormati. Okey, kejap. Okey, baiklah. Berdasarkan video yang kita dah belajar, soalan yang cikgu bagi, soalan yang awak dah jawab. Jadi cikgu nak bagi tahu tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan hormati jiran, hidup sejahtera. Okey, awak semua faham kan? Faham. Okey, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita akan tahu dulu objektif pembelajaran kita, ialah ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak ada 3 kat situ. Boleh tak seorang satu bacakan untuk cikgu? Boleh. Okey, mula dari Zaira dulu. Yang pertama, Yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 contoh perbuatan menghormati jiran melalui aktiviti puzzle hormat. okey, yang kedua Nabila. Nabila. Okey, Nabila. Menzahirkan perasaan gembira, bangga, marah atau sedih apabila menghormati jiran melalui aktiviti sentuh rasa 2. Okey, yang terakhir Anis. Mengaplikasikan sifat menghormati melalui aktiviti digital SIM unlock. Okey, jadi semua dah bersedia ke untuk langkah yang seterusnya? Dah. Tadi murid dah tengok video kan? Jadi tajuk kita hari ni apa? Jiran. Jiran. Okey, bagus. Okey. Siapa yang sedia untuk aktiviti yang seterusnya? Saya. Okey, jom. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, kita kena pergi dekat bilik yang lain. Okey, ikut cikgu. Semua dah masuk? Belum. Cepat nak. Kenapa Zahir duduk situ? Kejap. Tekan. Ni nak kena ni. Nak jumpa Duduk belakang boleh tak? Boleh. Kenapa dah duduk belakang? Nampak semua. Oh, nampak semua. Mana kamu? Anis, mana Nabila? Ni kerja masuk. Nabila asyik pegang phone je. Duduk Nabila. Duduk. Kalau tak duduk, cikgu tak mulakan kelas. Okey, baik. Okey, aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti Puzzle. pandai Zaira. Puzzle hormat. Jadi, aktiviti ini cikgu nak seorang wakil tapi akan di-spin dahulu. Okey? Nampak tak spin dekat tepi ni? Nampak cikgu. Okey, Anis. Jadi Anis boleh pilih. Anis nampak tak dekat sekeliling ni ada gambar-gambar ni? Nampak? Ada berapa gambar? 6. Ya, 6. Ada 5. Ada 5. 5, bagus. Okey, jadi Anis boleh pilih gambar mana yang Anis nak buat untuk puzzle. Cikgu nak buat depan ni lah cikgu. Anis, datang ke depan boleh? Boleh? Kamu buat di sini. Okey, rakan yang lain, cikgu nak kamu tengok bila Anis buat puzzle tu, tengok gambar apa sebenarnya yang nak disampaikan. Ya cikgu. Okey. Okey, tengok depan. Zara, tengok sini. Okey. Saya dah boleh buat ke cikgu? Boleh. Teruskan. Tengok ni. Tengok dia. Tengok kamu buat lagi. Tak lagi. Siap. Okey, Anis boleh duduk. Okey, cikgu nak kamu lihat gambar ni. Situasi gambar ni. Okey, jawapan ni sebab nanti cikgu akan suruh kamu isi satu tebaran kerja dekat komputer yang ada dekat meja kamu tu. Jadi kamu kena ingat situasi yang pertama ni apa benda? Boleh cikgu. Ingat? Ingat. Seterusnya, siapa nak? Okey Nabila. Mari sini Nabila. Tadi Anis dah pilih yang ni, Nabila nak pilih yang mana? Ini. Dan ni. Okey, so sebelah. Okey, boleh. Nabila tengok.
Dia tiba dah. Dia tengok. Apa betul? Saya bilang. Dia bukan. Okey dah. Dah tak dah. Dah nampak dah. Oi, ada ya nama cikgu ni. Okey, ada dah. Tinggal yang ni dengan yang ni. Kat mana? Kat yang satu tadi. Ni. Tak, kat dia. Belah sana. Oh, belah sana. Ada di sini. Di sini. Kakak, pasal apa? Nampak macam cakap ni. Mari dia. Apa betul? Ya, ya. Dah. Okay. Seterusnya, pergi dekat tempat duduk masing-masing. Dah? Oh dah? Dah dah. Zairul duduk mana Zairul? Belakang. Belakang, okey. Klik pada komputer tersebut. Kamu nampak apa kat situ? Arahan. Cuba baca. Nyatakan perbuatan menghormati jiran berdasarkan puzzle. Daripada puzzle yang kawan-kawan kamu semua dah buat ni, cikgu nak kamu isi apa situasi yang menggambarkan gambar tadi tu. Gambar pertama, kedua dan ketiga. Oh ni boleh. Isi 3 je tau. Cikgu bagi masa 1 minit. Ya. Hari dah siap? Nyalai? Okey, tunggu apa lagi. Jadi, dah semua dah? Dah. Okey. Kita tengok gambar yang pertama tadi. Boleh tak seorang bagi tahu cikgu jawapan dia? Okay, Anis dulu, Anis. Angkat tangan dulu. Okey. Antara perbuatan menghormati jiran ini adalah bertegur sapa. Betul. Betul ke murid-murid? Betul. Okey, jawapan Zairul bagi apa? Saya memberikan salam kepada jiran. Oh, tepat. Nanti lah. Jawapan saya sama. Sama, wish. Bagus dah. Okey, puzzle yang kedua, siapa yang nak bagi jawapan? Nabila nak. Oh, Nabila. Zairul yang cakap ni. Ni malu. Nabila nak ke tak? Tak nak, alamak. Seorang lah cikgu. Kali saya dah. Okey, saya. Okey, Zairul. Bersama-sama membantu membersihkan kawasan rumah. Betul. Betul. Okay, Anis bagi jawapan apa, Anis? Saya bagi bergotong royong. Bergotong royong, betul tak? Semua betul jawapannya. Nabila? Jawapan saya sama dengan ni. Sama dengan Ani, okey. Yang terakhir, okey, puzzle yang seterusnya Saya Nabila. Okey, Nabila boleh bagi tahu? duduk boleh je. Boleh. Ziarahi jiran waktu hari raya. Betul. Tapi kurang tepat. Kenapa boleh bagi tahu cikgu tepat? Menghormati jiran walaupun tidak sama kaum. Okey, bagus. Saya tepat. Tapi jawapan Nabila betul juga. Tapi dia kurang tepat. Tapi masih bagus. Okey? Okey, tepuk tangan semua. Okey, itu saja untuk aktiviti pertama. Okey. Kita akan pergi ke bilik yang terakhir. Jadi semua akan ikut cikgu Okey, bagus. Mari kita pergi. Kita tengok Nabila. Okey, Nabila ada duduk bagus. Zairul? Okey, duduk Zairul. Dah. dan Anis. Okey, bagus. Jadi dekat situ awak semua nampak tak ada? Ada apa? Komputer dekat depan awak. Nampak kan? Okey, cikgu nak awak tekan komputer tu. Dia akan membawa awak ke quiz Lucas. Nak main yang mana satu? Kita ada 3 pilihan permainan. Nak pilih yang mana? Nak main Gold Quest, Fishing Frenzy atau Crypto Hack? Memancing lah. Nak memancing. Okey, jom kita akan main Fishing Frenzy. Apa tu dulu? 1, 3, 4, 6, 5, 1, 4.
Zara dah masuk. Okay. Okay, masukkan nickname. Masukkan ni. Semua dah bersedia? Sudah. Okay, kita akan mulakan je. 1, 2, 3. Okay. Kita tengok. Okay, awak tekan. Hook. Tekan mana-mana. Okay, jawab soalan tu. Okay, setiap soalan tak sama ya. Awak kena jawab betul-betul. Alamak, Nabilah dah salah. Okay, baca betul-betul arahan. Pilih jawapan yang betul. Boleh tak aku baca? Okay, aku baca dulu. Okay, alamak. Okey, nampaknya kita dah ada pemenang. Sebab berjaya kepada Anis, kedua Nabilah dan ketiga Zaira. Okey, bagus. Okey, masih kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua pula. Okey, cuba Nabilah baca. Apakah contoh perbuatan menghormati jiran? Okey, apa contoh dia? Menegur jiran dengan sopan. Menegur jiran dengan sopan. Okey, betul tak semua jawab soalan ni tadi? Betul. Betul. Okey, bagus. Okey, soalan ketiga pula. Okey. Anis? Okey, soalannya apakah pesan jika kita menghormati jiran? Jawapan dia ialah hidup aman dan harmoni. Okey, semua betul jawapan ni? Betul. Okey, bagus. Okey, yang terakhir kita tengok. Berikut merupakan beberapa contoh perbuatan menghormati jiran. Dekat sini dia boleh pilih banyak jawapan. Okey, yang pertama apa dia? Menyapa jiran. Lagi? Menjaga kebersihan Kawasan bersama. Lagi? Membantu Jiran jiran yang memerlukan. Okey, jadi kenapa satu ni salah? Bergaduh dengan anak jiran. Itu perbuatan menghormati jiran atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Kenapa kita tak boleh bergaduh dengan jiran? Nanti tak jadi aman. Betul. Okey, bagus. Untuk refleksi. Okey. Masuk balik dekat kelas kita. Okey. Nampak tak papan putih kat depan ni? Jadi cikgu akan minta seorang murid untuk tulis refleksi apa yang dia belajar pada hari ni. Okey, jadi cikgu nak Anis lah. Okey, Anis cuba tuliskan dekat papan putih kamu. Yang kat depan tu, apa yang kamu belajar? Okey, kita tengok Anis tulis apa. Boleh tulis ni? Boleh tulis. Boleh tak? Okay. Okay, cuba Anis tuliskan. Kalau ni Yang lain pun fikirkan. Okay, hari ni kita belajar apa? Okay, bagus. Okay, Nabilah, cuba tulis pula refleksi kamu. Dekat bawah. Boleh tak? tekan A. Tekan A ni. Okay. Okay, tulis kat situ. Zaira pun boleh tulis juga dekat bawah Ani. Bawah Nabilah. Okay. Tulis apa yang kamu belajar pada hari ini. Okay, saya belajar. Tadi Anis tulis saya belajar. Alhamdulillah. Zaira pun sama boleh tulis bawah tu. Okay. Jawapan. Okay dah. Okay, bagus. Jadi kat sini kita nampak saya belajar menghormati jiran akan menjadikan hidup lebih sejahtera. Saya belajar beberapa amalan menghormati jiran dan saya belajar amalan menghormati jiran. Okay, nampaknya kat sini semua dah tahu cara untuk menghormati jiran. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okay, terima kasih.